Dengar kan, macam bunyi kereta kebal kan. Nak tahu apa masalah? Jom aku tunjukkan. Kisah yang motor ni, owner datang, motor dia tak hidup. So bila kita check bahagian head block dia, dia punya marking dah lari sebab tensioner dia naik. Tapi lepas kita dah siap pasang, ending dia lain pula bunyi lagi. So aku check bahagian magnet dia. Tunggu jap, biar aku buka dulu. So bila aku buka magnet dia ni, kau tengok, magnet dia boleh goncang lah. Mana tak bunyi kereta kebal lah. Aku ingatkan masalah daripada tensioner dia je, sebabkan dia punya valve 4-4 bengkok. Rupanya ini ada sekali. Dah daripada top set, nak kena overhaul. Jadi kita pun dah contact owner, kita dah bagi tahu owner tentang masalah motor dia. Owner pun setuju nak overhaul. Jadi inilah masalah yang selalu terjadi dekat motor Y15, Y16, MT15, R15. Inilah masalah keturunan yang paling orang takut. Crankshaft makan. Berita baik untuk korang yang mana tak sempat nak ambil package promo Topset Merdeka kita ni, korang boleh booking slot dulu untuk korang bawa ke bulan depan ataupun bulan seterusnya, yang mana korang free, kau boleh hantar dengan harga korang pakai untuk package Topset yang Merdeka ni. So apa-apa nak, kau boleh PM kita orang, booking slot dulu. Ciao.